Orang kaya ni kita takut, kalau jadi kaya kita takut, kalau jadi mewah kita takut. Sebab ada kisah dah. Qarun, apa jadi dia? Bila dia kaya, dia lupa diri. Ramai. Masa miskin cakap lain. Masa susah cakap lain. Bila senang cakap lain. Masa kaya cakap lain. Masa kalah cakap lain. Menang cakap lain. Manusia ni berubah dengan harta. Harta dia berubah. Kerana Allah Ta'ala sebut, Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesekali manusia itu tidak akan melampaui batas. Saya balik daripada Syria. Tengok macam mana kejahatan Bashar yang Bashar ni baru terbuka secara jelas kejahatannya. Dia boleh bunuh siapa saja yang dia nak sebab dia nak jual organ yang ada dalam badan manusia tu. Dia jadikan organ-organ badan manusia ni salah satu pendapatan dia dan keluarga dia. Tu Bashar Assad. Ada satu penjara tu nama dia Sadnaya. Penjara ni banyak dalam Syria ni, penjara banyak. Dia ada Forok Khatib, ada Forok ni, ada cawangan ni. Tapi yang paling besar nama dia Sadnaya. Dia ada bawah tanah. Banyak penjara semua bawah tanah. Bawah rambat. Kita duduk lalu kat kedai kan. Bawah bangunan kedai. Bawah jalan raya. Kita bukan tahu tu penjara. Dia boleh bunuh orang. Dia jual organ orang. Penjara Sadnaya tu ditangkap tengok dalam catatan tu 1 juta orang yang dipenjarakan. Yang hidup pada tarikh 8 hari bulan Disember baru-baru ni. Tarikh kejatuhan dia tu bila mereka korek lubang, mereka cari, mereka pecahkan pintu bawah tanah tu. Hanya jumpa yang hidup 3,500 daripada 1 juta. Yang lain tu jumpa rambut saja, jumpa tulang, ya, ada yang tak jumpa tulang, jumpa mesin hak besar tu, hak bubuh kereta bah pun boleh hancur. Dia buh orang hidup tu. Dia ada alat nama dia makbas. Panjang macam keranda macam meja ni. Dia ada 2 lapis. Letak orang, tekan butang, dia turun, dia penyek. Pakai hidrolik tu, dia penyek. Bila angkat balik, jadi sekeping kertas. Orang ni kenapa dia melampau? Kenapa dia tari? Orang yang rasa dia lagi besar daripada Tuhan. Dia tak pernah fikir ya Allah boleh jatuhkan dia. Dia tak pernah fikir ya Allah boleh kalih dia macam tu. Sebab ar-ra'ahu istaghna. Bila dia rasa dia kaya. Bahaya jadi orang kaya ni, takut. Tu pun jangan duk minta lagi doa lepas main birahmatika ya, birahmatika ya. Takkan mati pun nak kaya maklum. Cukup-cukuplah hidup tu kaya. Birahmatika ya, birahmatika ya, birahmatika ya arhamar rahimin. Dia berhenti tang mati kaya tu.